O adalah asalan. Okey. Bila O adalah asalan, bermaksud dia adalah koordinat kosong kosong. Jadi, kita tahu bahawa O adalah kosong kosong dan kita baca soalan ni, dia minta hitung jarak terdekat dari titik O ke garis AB. Okey, garis AB, garis AB adalah di atas ini, yang condong ini. Okey, garis ini menuju, sorry, dari titik O menuju ke garis AB untuk jarak yang paling dekat. Okey, jarak yang paling dekat bermaksud dari O kita akan bergerak tegak ke atas. Okey, ke atas sampailah jumpa garis AB. Okey. Dia sebenarnya dalam konsep tajuk penyelesaian segitiga tingkatan 4, bila kita belajar segitiga, okey, dia bagi kita segitiga yang macam ni. Ada yang sudut tegak, okey, ada yang bukan sudut tegak, ada yang segitiga random lah. Okey, segitiga yang macam besar macam ni. Okey. Dia ada macam-macam lah bentuk segitiga. Untuk cari daripada tengah-tengah ini, untuk cari jarak terdekat garis condong, okay, so daripada tengah-tengah ke garis condong, dia akan bergerak ke atas. Okay, dia akan bergerak ke atas bertentangan daripada bucu itu. Okay, bertentangan daripada bucu itu. Dan hasilnya, okay, hasilnya akan mewujudkan sudut 90 darjah pada garisan itu. Okay, dia akan membentuk 90 darjah. Okay, jadi di sini, dia secara tidak langsung dia dah membentuk 90 darjah dekat segitiga itu. Okey. So 90 darjah itu di sini dan di sini. Ada dua belah lah. Okey. Jadi daripada segitiga ini kita panggil jarak terdekat lah. Okey, jarak terdekat yang garisan merah itu adalah jarak terdekat. Jadi dia minta awak cari jarak, kita perlukan koordinat di sini. Okey. So koordinat X, Y itu kita perlu cari. Tapi kita tak tahu. Okey. Bila tak tahu, kita kena cari konsep dia adalah yang pertama, adakah sesuai untuk menggunakan pembahagi tembiring? Okey, pembahagi tembiring tidak sesuai sebab kita tak ada nisbah. Okey, kalau dia bagi nisbah, contohnya nisbah dia 1 dengan 2, okey, boleh guna pembahagi tembiring untuk cari koordinat. Okey, koordinat itu. Tapi di sini, dia tak bagi nisbah. Bila tak bagi nisbah, cara yang kedua adalah kita perlu gunakan kaedah titik persilangan. Okey, titik persilangan ni kita dah belajar dalam sistem persamaan. Okey, kaedah titik persilangan bermaksud dia adalah pelanggaran antara dua garis. Okey, daripada garisan merah ini dengan garisan oranye ini, okey, dia berlanggar di tengah-tengah itu. Jadi, itu kita gunakan kaedah titik persilangan. Kaedah titik persilangan ni adalah persamaan serentak. Okey, persamaan serentak. Sama ada penghapusan atau pergantian. Okey. Jadi, di sini kita perlu cari persamaan. Okey, kita perlu cari persamaan AB. Sebab dia nak buat persamaan serentak, kita perlukan persamaan. Okey. So yang pertama awak perlu cari persamaan AB. So dekat sini yang pertama cari persamaan. Okey. Persamaan AB dan persamaan serenjang. Okey. Kenapa persamaan serenjang? Sebab bila kita nak buat persamaan serentak, kita perlukan dua persamaan. Okey, so akan ada dua persamaan lah. So persamaan yang pertama adalah garis AB, satu lagi garis serenjang. Kenapa garisan ini dipanggil garisan serenjang? Sebab dia adalah 90 darjah. Okey, kalau 90 darjah bermaksud dia merupakan garis serenjang. Jadi kita perlu cari persamaan AB dan juga persamaan serenjang. Yang ini warna merah persamaan dalam garis merah. Okey. So nak cari persamaan AB, kita ada koordinat A negatif 5, 3 dan juga B, kita ada koordinat 9, 7. Yang pertama nak cari persamaan, kita memerlukan dua koordinat. Okey. So koordinat dah cukup, kita perlu cari kecerunan. Okey. So cari kecerunan AB iaitu MAB.
MAB bermaksud kecerunan AB. Okey. Jadi masukkan di dalam rumus kecerunan Y2 tolak Y1. Okey. 7 tolak 3, 9, X2 tolak X1. So, 9 tolak dengan negatif 5. Okey. So, dekat sini kecerunan dia kita dapat 7 tolak 3 sama dengan 4. 9 tolak dengan tolak 5. Tolak dengan tolak jadi tambah. So, dapat 14. Okey. So, dapat 14. Kita cuba kecilkan. Kita dapat 2/7. Okey. Lepas dah cari kecerunan, kita buat persamaan dia, iaitu YMX tambah C lah. So, saya letak persamaan AB. So, persamaan AB ini, okey. Sebelum tu awak kena cari pintasan Y. Okey, cari pintasan Y dulu. Sebab kita tak tahu dia punya C kan. So, kita letak uh, Y. Pilih je mana-mana koordinat. Katakan saya nak pakai koordinat A. So, Y dia adalah 3. So, 3 sama dengan uh, kecerunan dia 2/7. Okey. X dia adalah negatif 5. Okey. Kemudian tambah C. Kita cari dia punya pintasan Y. Okey. Sekejap, saya tak pakai kalkulator lagi kat sini. Okey. So, kita kira 2/7. Okey, darab dengan negatif 5. Kita dapat negatif 10/7. Okey. So, di sini 3 sama dengan negatif 10/7 tambah C. Okey, pindahkan negatif 10/7 jadi tambah. So, C adalah 3 tambah 10/7. Kita dapat 31/7. Positif. Maka, um, persamaan AB. So, AB, saya tulis kat sini. AB adalah Y sama dengan kecerunan dia 2/7. X tambah 31/7. Okey, ini adalah persamaan dia. Okey. So, untuk yang ni, awak dah jumpa persamaan AB. Okey. Baru yang pertama. Baru dia punya separuh jalan. Okey. Kemudian, bila nak cari persamaan serenjang, kita perlu cari kecerunan kedua. Kecerunan serenjang. Okey. Untuk cari persamaan serenjang, kita perlukan kecerunan serenjang. Okey, kecerunan serenjang formula dia adalah kecerunan yang pertama darab dengan kecerunan yang kedua sama dengan negatif 1. Okey, katakan kalau MAB ni kecerunan yang pertama. So, nilai dia adalah 2/7. Jadi, letak sahaja 2/7. Okey, kemudian kecerunan yang kedua sama dengan negatif 1. Okey, maka kecerunan yang kedua adalah, dia sebenarnya adalah kita terbalikkan. Terbalikkan kecerunan itu, kita dapat 7/2. Okey, positif jadi negatif. Okey, sebab kalau kita tengok 7 ni pindah jadi darab, dia jadi negatif 7. Okey, 2 ni pindah jadi bahagi, dia jadi negatif 7/2. So, dia terbalikkan dan tukar simbol. So, dekat sini, kecerunan dia akan jadi negatif 7/2. Okey, so ini adalah kecerunan serenjang dan um, kita punya garisan serenjang itu hanya ada satu koordinat sahaja. Okey, koordinat yang kita nampak adalah dekat asalan. Jadi, koordinat yang dia lalui dalam garisan serenjang itu adalah koordinat O, iaitu 0, 0. Koordinat yang dilalui adalah koordinat O, 0, 0.
Okay, buat macam tadi, cari persamaan dia. So, kita tulis Y dia kosong. Sorry. Kalau kosong kosong, okay, kalau kosong kosong maksudnya pintasan Y dia kosong. Okay, pintasan Y dia kosong. Kenapa? Sebab kalau kita kira Y dia kosong, okay, sama dengan kecerunan dia kita dapat negatif 7/2. Okay, kalau dia rab dengan kosong pun, okay, dia akan tetap dapat kosong. Okay, jadi kalau kosong kosong ni, pintasan Y dia mestilah kosong. Jadi C dia akan menghasilkan kosong. Okay. Jadi bila C dia kosong, maka persamaan serenjang, kita nak namakan dia apa? Persamaan serenjang je lah Persamaan serenjang. Okay, nokta bertindih. Y sama dengan negatif 7/2 X. Okay. C tak ada. Kalau C tak ada, tak payah tulis tambah C. Jadi biarkan je dia kosong. Okay. So ini adalah persamaan mereka berdua. Persamaan AB dan juga persamaan serenjang. Okey. Jadi step yang pertama ni selesai. Okey, step yang pertama adalah selesai. Okey. Soalan dia tak minta persamaan serenjang. Soalan dia minta cari jarak terdekat. Jadi, untuk cari jarak terdekat, dia punya garisan itu hanyalah melalui titik di sini. Titik pertemuan itu. Jadi gunakan kaedah titik persilangan. Okey, persamaan serentak. Gunakan kaedah persamaan serentak untuk cari koordinat itu. Koordinat yang kita perlu cari. Okey. Kenapa perlu cari koordinat? Sebab kita nak tahu jarak. Jarak garisan merah ni memerlukan dua koordinat. Kalau tak ada dua koordinat, tak boleh cari jarak. Jadi, nak kena cari dulu koordinat itu. Okey. So, koordinat pertemuan garisan merah dan oranye itu adalah persamaan serentak. Jadi, kita boleh gunakan kaedah penggantian. Okey. So, masukkan Y sama dengan negatif 7/2 ni dekat persamaan yang lagi satu. So, kita tulis kat sini nombor 2. Titik kaedah titik persilangan. Kaedah titik persilangan. So, awak letak sahaja um, garis AB itu. So, 2/7 X tambah 31/7. Ini persamaan AB. Okey. Persamaan AB mestilah sama dengan persamaan serenjang. Okey, pertemuan dia. So kita just Y sama dengan Y je lah Okey. So kat sini kita cantumkan negatif. Sekejap. Persamaan serenjang ni saya letak warna biru, warna merah. So negatif 7/2 X. Okey, cari nilai X. Okey, cari nilai X dengan pindahkan X ke kiri dan pecahan ni ke kanan. Okey, tukar je. So dekat sini kita akan dapat 2/7 X tambah 7/2 X. Okey, sama dengan negatif 31/7. Maka cari nilai X. 2/7 tambah 7/2. Kita akan dapat 53/14. So, 53/14 X sama dengan negatif 31/7. Okey, cari nilai X. X adalah pecahan ni 53/14 ni pindah jadi bahagi.
So, negatif 31/7. Tekan bahagi. Lepas tekan bahagi, tekan kurungan. Sebab dia dalam pecahan. Kalau kita tak buat kurungan, nanti dia punya jawapan tak sama. Jadi kita perlu buat kurungan 53/14. So kita dapat X dia 62/53. Okay, negatif 62/53. Okay. So sini jawapan X dia adalah negatif 62/53. Lepas dah cari X, cari Y pula. Gunakan persamaan yang senang sahaja. Jangan pakai persamaan yang susah. So kat sini, cari persamaan Y. Okay, so Y dia kita pakai persamaan yang senang. Kalau ni, persamaan ni panjang. So janganlah pakai yang panjang tu. Pakai je persamaan serenjang ni sebab dia pendek. So kita ada negatif 7/2. So negatif 7/2. X tu kita buat kurungan. Kita letak jawapan dia tadi. Negatif 62/53. Okay. So nilai Y dia adalah. Okay. Negatif 7/2 darab dengan ataupun buat kurungan. Negatif 62/53. Kita dapat positif 217/53. Okay, agak pelik jawapan dia tapi macam itulah jawapan dia. So positif 217/53. Okay. Maka koordinat dia, tulis kat sini, maka koordinat dia adalah negatif 62/53 dan 217/53. Okay. Dalam bentuk koordinat lah. Okay. Tapi belum habis lagi tahu sebab dia bagi seketul je soalan tapi 9 markah. Uh, dari sini kita baru cari koordinat. Kita belum jawab lagi soalan tu. Soalan tu minta jarak. So last step adalah cari jarak. Alamak tak muat. Tak apa. So cari jarak. Okey. Cari jarak terdekat. Gunakan dua koordinat tadi. Kita ada koordinat apa? Koordinat daripada jarak terdekat tadi. Kita ada koordinat dia ada negatif 62/53. Kemudian kita ada 217/53. Okey. Ini jarak terdekat daripada koordinat yang pertama. Koordinat yang kedua adalah O. Koordinat O adalah 00. So kat sini, koordinat yang kedua adalah 00. Okey. Menggunakan rumus jarak, jarak adalah R sama dengan punca kuasa. Dia macam teorem Pythagoras. Okey, R sama dengan punca kuasa. R adalah radius, jejari ataupun jarak, range. So R adalah punca kuasa. um, Sebabkan jarak dia ada maksimum tolak minimum. Jadi kita buat maksimum dia adalah uh, X dia X2 tolak X1. So X2 dia kosong. Okey. X2 dia kosong. So yang ni saya tulis formula dulu. R adalah X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okey. Kuasa 2 sebab teorem Pythagoras. Okey. Ni dia ada tolak sebab dia maksimum tolak minimum lah. So kat sini R yang sebenar adalah punca kuasa yang ni panjang sikit. Okey. So kita ada kosong
tolak dengan negatif 62 per 53. Okey. Ni dia panjang sikit. Okey, tambah dengan Y. Y dia adalah kosong tolak dengan 217 per 53. Okey. So, R kita dapat berapa? So, kita kena kira lah. Ni senang je sebab dia kosong kan. Jadi, tak ada pengiraan sangat pun. Negatif-negatif jadi positif. So, 62 per 53 kuasa 2. Okey. Tambah negatif. Dalam kurungan negatif 217 per 53 kuasa 2. Kita dapat punca kuasa 961 per 53. So, awak dapat punca kuasa 961 per 53. Maka R awak boleh tak punca kuasa? So, kita tekan punca kuasa answer. Tak boleh. So, kita dapat dalam point 4.26 ataupun 4.258. So, 4.258. Okay, 4.258. Sekejap. Betul ke kita buat ni? Betul lah. Soalan ni dia salah sebab dia tulis 14. Dia tak boleh 14 ni. Dia sepatutnya 53. Soalan ni salah kira. Dia sepatutnya ikut yang ni lah. So jawapan dia kita tulis dalam uh, nombor nombor biasa, nombor perpuluhan. Kalau tulis dalam cert dia macam tak cantik nak baca. Jadi kita tulis dalam nombor perpuluhan sebab dia tak boleh nak bulatkan. So kita bundarkan kepada dua tempat ataupun tiga tempat perpuluhan. Dia nak dalam unit ke? Tak ada. Dia tak minta unit so tak payah tulis unit. Tapi kalau yakin tulis unit lah. Okay, jarak dia unit. Kenapa unit? Sebab dia tak bagi cm, dia tak bagi meter. Jadi tulis unit sahaja. Okay. Jadi dari sini pemakahan dia ada 9 markah. Jarak ni akan dapat 2 markah. Okey. Sebab kita gunakan formula dan juga kita dapat jawapan. So 2 markah. Kemudian awak dapat koordinat menggunakan kaedah penggantian. Okey. Ataupun penghapusan. Awak dapat 2 markah. So 4 markah. Okey. 1, 2, 3, 4. 4 markah. Persamaan serenjang. Awak dapat markah. Persamaan AB. Awak dapat markah. 6 markah. So lagi 3 markah awak cari kecerunan serenjang. Awak cari kecerunan dan juga kecerunan serenjang. Awak dapat 1 markah. Sekejap. Lagi 2 markah awak dapat C. Satu lagi markah saya tak tahu nak letak mana. Sekejap. 1, 2, 3, 4, 5. Sepatutnya ini 2 markah je kan. Sekejap. Ini 1, 2, 3. Penggantian markah. Nilai X dan Y 1 markah. Oh, X dan Y 1 markah. Okey, 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 okey. So, awak dapat X 1 markah, Y 1 markah. Okey. Yang ditulis dalam koordinat lah. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 markah. Okey. Memang panjang lah sebab dia tanya awak soalan yang paling dalam. Ni kira soalan yang paling dalam lah. Okey. Soalan ni senang tapi awak kena faham segitiga itu. Okey. Sebab tu pentingnya tajuk segitiga. Tapi itulah, kita pun tak target sangat penyelesaian segitiga. Tapi awak kena tahu basic dia. Okay, basic segitiga tu kena tahu. Tahun 3 kata 5 nanti, um, bila dapat soalan ADMAT, kita diberi pilihan untuk jawab soalan penyelesaian segitiga atau tidak. So, cadangan saya adalah jadikan soalan penyelesaian segitiga ni sebagai plan B. Okay? Sebab kita utamakan tajuk yang senang. Kalau tak dapat buat yang senang, kita akan pergi beralih ke penyelesaian segitiga.
Macam itulah. So penyelesaian segitiga ni kita kena tahu jarak terdekat tu adalah yang garisan bertentangan daripada bucu tajam. So garisan bertentangan itu kena pergi dekat garis, dia mesti 90 darjah. Okey. Itu syarat dia. Jarak terdekat. Okey. Jadi selesai untuk soalan panjang ni, soalan nombor 7. Okey. Soalan seterusnya, saya pergi soalan seterusnya. Kalau tak sempat salin boleh uh, s- boleh screenshot kalau nak. Okey. Dah siap kan? Ya. Okey. So next adalah soalan 8. Okey, soalan 8. Alamak, ruangan jawapan tak cukup lah. So perlukan kertas tambahan untuk buat ruangan jawapan. Tapi tak apa. Kita tulis dulu mana yang cukup. Okey. Soalan 8 dia bagi kita garisan garisan PS bertemu dengan garisan QS. Okey, maksudnya garisan PS ini bersilang dengan QS. Okey, garisan dia bersilang. Ini saya buat macam tadilah. Ada garis merah, ada garis oranye. Bila awak nak cari koordinat S, kita akan gunakan persamaan serentak. Okey, sama ada penghapusan atau penggantian. Sebab dia adalah garisan yang berlanggar. Okey. So dekat sini, O ialah asalan. Okey. Apa lagi dia bagi? Diberi bahawa titik S ialah jarak terdekat. Soalan yang sama macam tadi, jarak terdekat. Okey, kalau jarak terdekat maksudnya katakan garisan ini adalah garisan panjang garisan panjang macam ni. Okey, katakan bentuk dia macam segitiga. Okey, katakan bentuk dia seperti segitiga. Jadi jarak terdekat itu adalah garisan yang menghubungkan antara bucu tajam dan ke garisan S ataupun garisan QS lah, garisan panjang itu. So dia mesti bersifat 90 darjah. Bila bersifat 90 darjah maka dia adalah serenjang. Sama soalan macam tadi. Okey, sama je soalan macam tadi. Jadi di sini tanpa lukis segitiga, okey, kita dah faham bahawa dia berserenjang. Okey, dia mestilah 90 darjah. Okey. So soalan ni dia bagi kita apa? Dia tak bagi kita koordinat, dia bagi kita persamaan. Okey. Persamaan garis lurus warna merah itu adalah, sekejap, ni saya tukar oranye balik. Okey. Persamaan yang warna merah itu, persamaan QS itu dibagi kita 2Y tolak X tambah 5. Cari persamaan PS. Maksudnya dia suruh cari persamaan serenjang. Sama je formula macam tadi. Yang pertama, awak cari persamaan QS. Okey, persamaan QS tu awak dah dapat. So awak tulis kat sini QS nota bertindih Y, sorry, 2Y tolak X tambah 5 sama dengan kosong. Okey. Tapi awak perlukan kecerunan dia. Jadi tukarkan dalam YMX tambah C. So X, negatif X pindah ke kanan jadi positif. So 2Y sama dengan negatif jadi positif X. Positif 5 jadi tolak 5. Okey, macam ni. So 2Y sama dengan X tolak 5. Cari Y. So Y adalah X bahagi 2. So dia dapat X per 2. Ataupun 1 per 2 X. Okey, 1 per 2 X. Buat dalam pecahan. X tu keluarkan. Okey, 5 pun sama. 5 per 2. Okey, sebab 2 tu dibahagi semua. Jadi 5 pun bahagi 2. So dapatlah um, 1 per 2 X tolak 5 per 2. Okey. Jadi kecerunan dia adalah sini. M. M adalah duduk sebelah X. Jadi M dia adalah 1 per 2. Jadi M1 ataupun M1 lah. M1, M2 adalah -1 serenjang. Ni soalan A1 Okay. So kecerunan dia awak dapat 1 per 2. Okay. So 1 per 2 M2 sama dengan -1. Maka M2 dia adalah -2.
Sebab kita pindahkan. Okey, 2 ni jadi darab. So, dapat negatif 2. Ataupun 1/2 ni positif. Dia jadi negatif. So, dia jadi negatif 2/1. 2/1 tu negatif 2 lah. Okey. So, macam tu lah terbalikkan. Okey. So, serenjang. Koordinat serenjang yang diberi, S tidak diberi. Tapi koordinat P diberi. Koordinat P adalah 84. So, pakai je koordinat serenjang itu. Maka P adalah 84. Mana cari je mana-mana koordinat yang ditemui dalam garis serenjang. Okey, so bentukkan persamaan. So, 4 sama dengan negatif 2. X dia adalah 8 tambah C. So, 4 sama dengan 2 kali 8 negatif 16 tambah C. 16 tambah 4. Pindah 16 jadi positif. 16 tambah 4 dapat 20. Maka C adalah positif 20. So, kat sini, persamaan yang terhasil adalah Y sama dengan, sorry, persamaan PS. So, PS, nokta bertindih, Y sama dengan, uh, M dia adalah negatif 2. X tambah C. 20 lah. So, tambah 20. So, dapat Y sama dengan negatif 2X tambah 20. Tapi markah dia sikit lah. Sebab soalan ni dia dah bagi persamaan asas awal-awal dulu. So, kat sini kalau awak cari kecerunan serenjang, awak dapat 1 markah. Okey, bentukkan persamaan yang betul, awak dapat 1 markah. Cuma jalan kira dia agak panjang sikit. Jadi, awak kena save space. Pakai je ruang yang ada. Okey. Jadi, sekarang kita dah ada koordinat, sorry, kita dah ada persamaan. So, saya conteng persamaan dia dulu. Okey. So, persamaan yang warna oranye itu, saya tulis kat atas. Y sama dengan negatif 2X tambah 20. Persamaan yang warna merah itu, awak dapat tadi. Y sama dengan 1/2X tolak 5/2. Okey, macam tu. Ataupun awak boleh tulis balik 2Y tolak X tambah 5 sama dengan kosong pun tak ada masalah. Okey. So sekarang ni awak nak cari soalan yang kedua adalah koordinat S. Sama macam tadi, pelanggaran antara dua garis mestilah persamaan serentak ataupun titik persilangan. Jadi awak boleh gunakan kaedah persamaan serentak. So kat sini saya tutup dia punya ni. Sekejap Okey. So yang kedua, adalah koordinat S, persamaan serentak. Okey, nak buat macam mana? Okey, saya cuba buat. Okey, kita ada, saya pakai persamaan QS yang asal sebab nampak senang sikit. Tak adalah pecahan. So, 2Y tolak X. Tapi tak boleh juga. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. So, saya kena pakai persamaan yang asal. Okey, persamaan yang ni. Persamaan yang kita dah tukar dalam pecahan. So, kita ada 1/2X. Alamak, tukar warna biru lah. 1/2X tolak 5/2. Okey. Sama dengan yang belah kanan tu kita ada negatif 2X tambah 20. So cari nilai X. 1/2 tambah 2X. So 5/2X lah. So sini pindah dia jadi 5/2.
X. Okey. Sama dengan 20 tambah 5/2. Saya dapat 45/2. Okey, kenapa? Sebab um, negatif 2X pindah jadi positif. Negatif 5/2 pindah jadi positif. So, 1/2 tambah 2 dapat 5/2. 20 tambah 5/2 dapat 45/2. So, yang ni awak boleh potong bawah tu sebab bawah tu sama. Okay, 2 tu sama boleh potong bawah. So, nanti awak dapat 5X sama dengan 45. Maka X adalah 45 bahagi 5. So, 45 bahagi dengan 5 awak dapat 9. So, X adalah 9. Okay, cari Y. So, Y, pakai je Y yang senang. So, saya pakai yang PS. PS ni senang sikit. So, Y adalah uh, negatif 2X. So, X dia kita tukar jadi 9 tambah 20. Maka Y kita adalah negatif 18 tambah 20 dapat 2. So, kat sini Y2. So, bentukkan koordinat S dalam koordinat. Mesti dalam koordinat. So, 9, 2. Kalau tak buat dalam koordinat, kita hilang satu markah. Okay, so bentukkan koordinat. So, S ialah 9, 2. Okay. Kemudian, alamak, tak muat. Okay. So, A3, saya tulis kat bawah ni. Okay. Setelah dah siap, okay, kita baca pula soalan yang ketiga. Soalan ni soalan senang je. Okay. Koordinat titik Q. Koordinat titik Q bermaksud kita akan pakai garisan warna merah. Okay, kita akan pakai garisan merah itu. Kita nak cari koordinat Q. Okay. Jadi soalan ni dia cakap 9QR sama dengan 4RS. So kita tulis dulu dekat sini 9QR sama dengan 4RS. Okey. Apa yang kita perlu buat adalah kita kena buat pelangi. So buat pelangi, QR sama dengan 4. Lepas tu RS sama dengan 9. Okey. Buat pelangi. Jadi kat sini kita dapat QR kepada RS adalah QR adalah 4, RS adalah 9. Okey, macam tu. Kenapa kita boleh buat pelangi? Sebab dia sambung. R di tengah, R di tengah. Okey, so kita boleh buat pelangi. Kalau tiba-tiba dia cakap QR sama dengan QS, kita tak boleh buat pelangi. Okey, tak boleh buat pelangi. Pelangi ni kita boleh buat apabila dia punya huruf dia bertembung dengan huruf yang sama. R jumpa R. Okey, baru boleh buat pelangi. Macam ni, R dengan R. Kalau QR, nisbah QS tak boleh So, hati-hati bila nak buat pelangi. Okey, so kat sini, daripada garisan ini, QR kita dapat 4. So, kita tulis sini 4. Kemudian RS kita dapat 9. So, kita tulis 9. Okey, jadi di sini, koordinat dia kita dah ada. Koordinat dia, okay, QR ni kita tak ada. QR ni kita ada X, Y. Okay, R kita tak tahu. Kita kena cari koordinat R. S kita dah dapat tadi 9 dan 2. So, kita tulis 9 dan 2. Okay. Untuk pengetahuan, sebenarnya koordinat R ni kita dah tahu dah. X dia kosong. Bila X dia kosong, maka R adalah pintasan Y. Jadi, X dia kosong. Y dia adalah pintasan Y bagi garisan tadi. Garisan tadi adalah Y sama dengan 1/2 X tolak 5/2. So, kita dah tahu dah. Pintasan Y dia adalah negatif 5/2. Okay.
So, Y dia adalah negatif 5/2. Okay. Kita dah ada tiga koordinat. Kita dah ada nisbah. Jadi, kaedah apa yang paling sesuai? Kaedah pembahagi tembereng. Sangat sesuai sebab ada nisbah. Kaedah pembahagi tembereng. Okey. Sebab ada nisbah. Okey. Nisbah dia M dan N. Okey. So, bila kita guna rumus pembahagi tembereng, okey, kita kena tahu bahawa bacaan dia bermula daripada Q dan diakhiri dengan S. Jadi, M dia terletak dekat Q. N terletak dekat hujung-hujung lah. So, kat sini, kita ada koordinat, kita tulis. Kita ada Q, kita punya koordinat dia XY. R, kita ada kosong dan uh, negatif 5/2. Kemudian S, kita ada 9 dan 2. Kita tulis siap-siap. Okey. Lepas tu, pembahagi tembereng bermaksud R kena tengah-tengah. Bila R pembahagi, maksudnya R lah yang kita akan tulis dulu. So, R adalah kosong negatif 5/2. Okey. Dia mesti R tu letak depan sebab R adalah pembahagi tembereng. R adalah, kita buatlah koordinat. Okey. Lupa lagi. Kita ada nisbah. Okey. Nisbah dia adalah M nisbah N Okey. So, kita letak N dulu. N dia adalah 9. So, letak N dia 9. Okey. Dalam kurungan X1. X1 dia adalah X. X1 ni X1, Y1. Ni X2, Y2. Tengah jangan ambil lagi dah. Sebab tengah tu dah letak depan. So, X1 dia X. Lepas tu, tambah dengan nisbah yang kedua dia adalah M. So, M dia adalah 4. X2 dia adalah 9. Dia mesti terbalik nisbah dia. Okey. Nisbah dia mesti N dulu baru M. Okey, bahagi. Barulah kita ikut nisbah yang betul. 4 tambah 9. Nisbah yang betul. Dia tak terbalik lah yang kat bawah tu. Okey. Itu untuk X. Kalau untuk Y, kita buat benda yang sama. Kita ada nisbah 9 untuk Y pula. Letak Y1. So, Y1 dia Y. Lepas tu, tambah 4 dalam kurungan 2. Y2 bahagi dengan sama je lah macam tadi. 4 tambah 9. 4 tambah 9. So, cari jawapan. Kita dapat 9X tambah 4 kali 9. Okey. 9, 18, 27, 36. So, 36 per 13. Okey. Yang ni kita dapat 9Y tambah 8 per 13 juga. Okey. Lepas tu kita... Oh, tak muat. Okey. Banyaknya. Sekejap. Kena kecilkan sikit. Saya dah tak muat dah. Baru soalan A3. Okey, kita bandingkan. Okey, bandingkan. Okey, kita ada X dan Y. Okey, kita ada X dan Y. So, sini X, sini Y. Okey. So, bandingkanlah. Kalau X tu, okey, kalau X tu kita ada kosong. So, kosong sama dengan 9X tambah 36 per 13. Okey. So, 13 kali kosong dapat kosong. So, mati. So, kita dapat 9X. Ni kosong sama dengan 9X tambah 36. So, pindah 36 jadi tolak. So, negatif 36
sama dengan 9X. Maka X adalah negatif 36 bahagi 9. Okey, so 36 per 9. Ha, ni 9 bahagi Negatif 36 bahagi 9. Negatif 4. So, X adalah negatif 4. Mana oren? Okey, ni oren. So, ni X adalah negatif 4. Okey, buat untuk Y pula. So, kita ada Y negatif 5 per 2 sama dengan 9Y tambah 8 per 13. So, pindah 13 jadi darab. So, 13 kali negatif 5 per 2, kita dapat negatif 65 per 2. Negatif 65 per 2 sama dengan 9Y tambah 8. 8 pindah jadi tolak. So, negatif 65 per dengan 2 tolak 8. Dapat negatif 81 per 2 sama dengan 9. Y. Pindah 9 jadi bahagi. So, tekan je negatif 81 per 2 ni bahagi dengan 9. So, dapat negatif 9 per 2. So, Y adalah negatif 9 per 2. Dia panjang sikit lah. Macam biasa, Q adalah dalam bentuk koordinat. So, Q adalah negatif 4, negatif 9 per 2. Dua-dua negatif sebab Q berada dekat kawasan negatif. Oh, betul-betul tak muat. Memang kena pakai kertas tambahan. Okey, lepas tu soalan A4. Soalan A4 adalah luas segitiga POS. Mesti padam. Oops. POS. Sekejap Tadi kita dapat negatif 4 dan negatif 92. Okey. POS. P, O dia adalah kosong kosong. So, kosong kosong. S adalah 92. Pakai tiga koordinat sahaja. Okey. Kita akan cari luas dalam geometri koordinat mesti lawan arah jam. So, lawan arah jam POS. Okey. So, bolehlah pakai POS. Straight je. So, kat sini kita ada P. Kita tulis koordinat dia 84. 84. Okey. O adalah kosong kosong. Okey. Lepas tu S adalah 92. Okey. So, S adalah 9 dan 2. Okey. So, dekat sini, kita buka pagar. Okey, rumus luas. Saya rasa senang je. So, luas POS adalah 1/2 dari palang. Yang buka pagar adalah 84. Kemudian kita ada 0092. Tutup pagar pun adalah 84. Okey. Darab silang. Okey. Darab silang. So, kita dapat 1/2 ada square bracket. Kita ada 8 kali kosong tambah kosong. Sekejap. Susah.
8 kali kosong, tambah kosong kali 2, tambah 9 kali 4. Okey, tutup. Ni ada palang lupa nak buat palang lagi satu. Palang. Tolak lagi dengan satu lagi. Petak. Okey. So 4 kali kosong, tambah kosong kali 9, tambah 2 kali 8. Square bracket. Okey. Lepas tu 1/2. Ada palang. 8 kali kosong kosong. Kosong kali 2 kosong. 9 kali 4. 36. 36. Tolak. 4 kali kosong kosong. Kosong kali 9 kosong. 2 kali 8. 16. 1/2. 36 tolak 16 dapat 20. So 1/2 kali 20. So 20 bahagi 2 dapat 10. 10 unit kuasa 2. Sebab dia tak bagi cm, dia tak bagi meter. Jadi luas mesti kuasa 2. Okey, seterusnya, seterusnya adalah soalan B. Oh, ada lagi. Soalan B tak muat. Okey, saya tulis kat sebelah sini. Kalau tak muat, tambah kertas. Titik W bergerak dengan keadaan jaraknya dari Q dan S adalah sama. Okey, dia macam ni tau. Kita ada QS. Okey, koordinat QS. Titik W itu, dia akan bergerak dengan jarak yang sama. Katakan, kalau kita nak buat locus, locus memang bulatan. Tapi tak semestinya bulatan. Locus boleh juga jadi garis lurus. Kenapa locus boleh jadi garis lurus? Okey, katakan saya letak garis lurus macam ni. Okey, saya letak contoh garis lurus di sini. Dot, 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 dot. Okey, so katakan Q, jarak dia macam ni. Jarak dia macam ni. S, jarak dia macam ni. Okey, jadi jarak dia mesti sama. Okey, jarak dia sama. Tapi koordinat titik ni, dia akan bergerak. Okey, dia akan bergerak, titik ni akan bergerak dari sepanjang garis lurus itu. Okey. Bila garisan itu, titik itu bergerak, so garisan itu pun akan berubah. S- Garisan itu akan berubah. Tapi sepanjang titik itu bergerak, jarak dia mestilah sama. Sentiasa sama. Okey. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kita perlu cari persamaan lokus. So persamaan lokus itu adalah persamaan yang garis putus-putus yang saya buat ni lah. So persamaan dia adalah garis lurus. Awak mesti dapat dalam bentuk YMX tambah C. Okey, tapi macam mana nak dapat YMX tambah C tu? Okey, pakai je dua koordinat ni. Awak anggap sahaja garis lokus ini adalah garis W. Okey, garis W ini awak perlu cari menggunakan rumus jarak. Okey, jarak yang sentiasa sama. Jadi, untuk soalan B, saya contoh kat sebelah ni. Okey. Awak ada koordinat Q. Koordinat Q tadi adalah um, negatif 4 dan negatif 9/2. So, sini negatif 4 dan negatif 9/2. Okey. Kemudian kita ada koordinat S, iaitu 9 dan 2.
Okey. Yang bergerak hanyalah W sahaja. Okey, yang bergerak adalah W. Q dengan S tidak bergerak. Yang bergerak adalah W. Jadi bila W bergerak, dia akan menghasilkan satu garis lurus. W itu koordinat yang bebas. Kalau W adalah koordinat yang bebas, maka W adalah XY. Jadi, jadi kat sini, QW, okay, jarak QW mestilah sama dengan jarak SW. Okey, W yang bergerak. Jadi dekat sini W tu akan bergerak. So, awak kena buat macam ni lah. QW sama dengan SW. Kenapa W tu ulang dua kali? Sebab dia macam ibarat dari Q ke W dan dari S ke W. Macam tu. So, W yang bergerak. Jadi kat sini, koordinat dia awak ada Q. Okay, W tu awak assume W tu adalah XY. Sebab XY ni boleh berubah-ubah. Jadi, Q dia adalah X1Y1, W dia adalah X2Y2. Okey, macam tu. So, awak masukkan dalam rumus jarak. Rumus jarak mestilah ada set. Macam tadi, ada set. Okey, ada X2. X2 dia X lah. Okey, tolak dengan negatif 4. Okey, ni saya tulis kecil sikit X tolak dengan negatif 4. Okey, kuasa 2 tambah dengan Y pula. Tolak dengan negatif 9/2. Okey, ini untuk yang jarak QW. Okey. Yang kanan pula SW. So, ulang balik benda yang sama. X tolak 9. Kemudian Y tolak 2. Okey, jangan lupa kuasa 2. Okey. Lepas tu set boleh buka. Kenapa set boleh buka? Sebab kita kuasa 2 untuk kedua-dua belah. Semua ni kita kuasa 2, semua ni kita kuasa 2, maka set dia hilang. Set jumpa kuasa 2 dia akan hilang. Jadi buka set, kita akan dapat dalam dia sahaja. So X tambah 4 kuasa 2, kemudian Y tambah 9/2. Kenapa jadi tambah Sebab tolak dengan tolak jadi tambah. Okay, so yang belah kanan tu kekal. X tolak 9 kuasa 2 tambah Y tolak 2 kuasa 2. Okay. Lepas tu kembangkan. Okay, nak kembang dengan cepat jangan kembang dua kali. Gunakan kaedah kembangan kuasa 2. Kaedah kembangan kuasa 2 cara dia adalah kalau kita tengok X ni, X dia kuasa 2. So kita dapat X kuasa 2. Kiri kuasa 2, tengah darab. Okey, 2 darab X dapat 2X. 2X darab 4 dapat 8X. So dapat 8X. Okey, darab je. Yang tengah darab. 2 darab 4 8, 8 darab X dapat 8X. Okey. Tadi kiri kuasa 2. Sekarang kanan kuasa 2. So 4 kuasa 2, 16. 4 kuasa 2 dapat 16. So dia jadi tambah 16. Okey. So itu cara kembangan kuasa 2 paling cepat. Okey, untuk yang first ni. Okey. Kita buat lagi sekali untuk yang second pula. Y kuasa 2 dapat Y kuasa 2. So positif Y kuasa 2. Okey. Yang tengah darab. Maksudnya 2 darab 9/2. So kita kira 2 darab 9/2. Kita dapat 9. 9 darab Y dapat 9Y. Okey. So dapat positif 9Y. Okey. 9/2 yang kiri ni kuasa 2. So 9/2 kuasa 2. Kita dapat 81/4.
So, tambah 81/4. Okey, kena kurungan Kurungan 9/2 kuasa 2. So, dapat 81/4. Okey. Kanan pula. Uh, X kuasa 2 ulang balik. X kuasa 2 darab 2 darab negatif 9 dapat negatif 18 X. So, negatif 18 X. Okey, 9 kuasa 2. 9 kuasa 2 dapat 81. Okey. Y kuasa 2 dapat Y kuasa 2. 2 darab 2 negatif 2 dapat negatif 4. So, negatif 4Y. 2 kuasa 2 dapat 4. Okey, macam tu. Dia memang panjang lah. Sebab tu kena kembangkan kuasa 2 dengan cara yang cepat. Okey. Kiri kuasa 2, tengah darab-darab, kanan kuasa 2 balik semula. Okey. Itu cara dia. Pakai je calculator, calculator akan bantu. So, sekarang kita akan tengok. Di sini kalau perasan, kita ada X kuasa 2 dengan X kuasa 2. Kita nampak kalau kita pindahkan X kuasa 2 tu dia jadi tolak, maka dia akan mati. So, X kuasa 2 tolak X kuasa 2 akan mati. So, boleh potong. So, potong X kuasa 2, potong Y kuasa 2 sebab sama. So, dua-dua tu akan mati. Kuasa 2 semua akan mati. Yang tinggal adalah X sahaja. So, negatif 18X ni pindah kiri, dia jadi positif. So, awak salin balik. 8X tambah 18X. Lepas tu, tambah 9Y tambah 4Y. Lepas tu, nombor lah. Tambah 16 tambah 81/4 tolak 81 tolak 4. Okey, tambah jadi tolak Okey, yang belah kanan akan jadi sama dengan kosong. Sebab kosong tu dia dah pindahkan semua tu ke kiri lah. Semua ni pindah ke kiri dia jadi kosong. So boleh kira. So dapat 26X 13Y 16 tolak 81 tolak 4 tambah 81/4. Dapat tolak 195/4. Tolak 195/4. Okey. Ni kalau awak dapat ni dah persamaan garis lurus. Okay, sebab ni kalau awak dapat pun awak nampak dia jadi 13Y sama dengan negatif 26X tambah 195/4. So awak dapat Y sama dengan negatif 26 bagi 13. 26 bagi 13 awak dapat 2X. So 2X tambah dengan 195/4 bahagi dengan 13. So dapat 15/4. Nampak dia dapat garis lurus tu balik. Okey. So ni awak dapat garis lurus balik kalau awak bentukkan YMX tambah C lah. Tapi tak payah susun dalam YMX tambah C. Tak payah susun. Okey, tak payah susun. Skip je yang ni. Ini skip. Tapi awak boleh faham bahawa persamaan lokus ini akan menghasilkan garis lurus. Okey. Sebab dia tak ada kuasa. Dia kuasa satu, dia kuasa satu, maka dia akan jadi garis lurus. Okey, yang ni automatik dah siap lah. Okey. Dia yang panjang Okey, last soalan. Saya nak pergi kat soalan terakhir. Ni dah salin Okey, soalan 9. Okey, ada lagi satu soalan 10. Tapi soalan 10 tu nanti saya sambung petang nantilah.
termasuk dengan topik vektor terus. Okey, raja di bawah menunjukkan kedudukan rumah Ali A, B, C dan D yang dilukis di sata kertas. Terdapat sebuah balai raya M, middle point yang terletak di antara di tengah-tengah. Di tengah. Ni kata kunci dia M. M middle point tengah. Tengah maksudnya tengah-tengah. M adalah titik tengah daripada AC. M ialah titik tengah bagi AC. Okey. Kemudian kedudukan empat-empat rumah tersebut membentuk sebuah segi empat selari. Maksudnya ini dibentuk lelayang. Okey, ini bentuk lelayang. Okey. Bila bentuk lelayang, maka um, dia punya ni sifat dia sama. Okey, sifat dia sama. Jadi nisbah dia sama. Okey. Maka kita perlu cari dia punya koordinat. Koordinat rumah Ali dan Daud. Rumah A dan D. Cari koordinat A dan D. A dan D. Kau kena cari koordinat A dan D. Diberi bahawa persamaan garis lurus DA dan AB. DA dan AB. Ni. DA dan AB. Dia bagi dua persamaan. Okey, persamaan DA kat sini, bawah ni warna biru. Okey, DA persamaan dia adalah 5Y tambah 3X tolak 18 sama dengan kosong. Nanti bentukkan dalam YM X tambah C. Okey, lepas tu persamaan hijau, saya letak warna hijau pula. AB. Okey, persamaan AB. So, persamaan AB ni 2Y tambah 5X tolak 11 sama dengan kosong. Okey. Soalan minta cari kita punya kedudukan koordinat A dan D. Senang je. D adalah pintasan X. Nampak? Dia jatuh dekat paksi X. Jadi D adalah pintasan X bagi persamaan biru ini. Manakala A adalah persilangan antara hijau dan biru. Okey. Jadi kat sini ada persamaan serentak dan juga pintasan X. Okey. So senang je. Okey, saya contohin jawapan dia tak muat juga. So saya contohin A jawapan dia kat atas ni. Okey, untuk soalan A, jap. Kita ada persamaan AB. So persamaan AB ni kita ada 2Y tambah 5X tolak 11 sama dengan kosong. Bentukkan YMX tambah C. So kita ada 2Y sama dengan negatif 5X tambah 11. Okey. Y adalah negatif 5/2 X tambah 11/2. Okay, ini persamaan hijau AB. Persamaan untuk AD pula ataupun DA sama je. Kita ada 5Y tambah 3X tolak 18 sama dengan kosong. Sama macam tadi, 5Y sama dengan negatif 3X tambah 18. Y adalah negatif 3/5X tambah 18/5. Okey. So buat persamaan ni persilangan. So AB sama dengan AD dapat koordinat A. So koordinat A adalah persamaan serentak So kita ada negatif 5/2 X tambah 11/2 sama dengan negatif 3/5 X tambah 18/5. Cari nilai X.
So negatif pindah positif, uh, positif pindah negatif. Okay. So negatif 5/2 tambah 3/5. So kita dapat negatif 9/10x. Negatif 19/10x. So 18/5 tolak 11/2. Kita dapat negatif 9/10 juga. So dapat negatif 19/10 juga. Ni senang je. Negatif 19/10 bahagi dengan negatif 19/10 kita dapat 1. Okey, dapat 1 sebab nombor dia sama. Negatif dengan negatif jadi positif. Ah, 19/10 bahagi 19/10 dapat 1. So positif 1. Okey, logik lah. A dia positif sebab A dia berada di sini. 1. Itu Y dia pula. Kalau X dia 1, Y dia berapa? So Y sama dengan negatif 5/2 X dia 1 tambah 11/2 sama dengan negatif 5/2 tambah 11/2. Dapat 3. Maka koordinat A 1, 3. Kalau D, kalau koordinat D senang je. Pakai je garis AD. Garis AD ni adalah Y sama dengan negatif 3/5X tambah 18/5. Kalau pintasan X, pintasan X sebab dia berada dekat pasti X. So pintasan X maksudnya Y sama dengan kosong. Y mati. So Y akan jadi sama dengan kosong. Maka kosong sama dengan negatif 3/5X tambah 18/5. Pindahkan 3/5X jadi positif. So 3/5X positif sama dengan 18/5. Okey. Ni. Negatif 3/5 pindah positif. So positif 3/5 sama dengan 18/5. Bawah boleh potong sebab sama. So 3X sama dengan 18. So X adalah 18 bahagi 3. 18 bahagi 3. Dapat 6. Kalau X 6, Y dia kosong, maka D adalah 6 kosong. So di sini saya tulis koordinat siap-siap. D adalah 6 kosong. A adalah 1, 3. Okey. Um, Seterusnya, soalan B. Cari persamaan garis lurus yang menghubungkan antara C dan D. Dia suruh awak cari persamaan yang seterusnya, iaitu yang warna kuning lah. Saya letak kuning kat sini. Okey. So, apakah persamaan dia? Awak ada koordinat D sahaja, tapi awak tak ada koordinat C.
Jadi cari koordinat C. Ah, dekat sini, macam mana nak cari koordinat C? A, M dan C. M adalah titik tengah. Okey, maksudnya C adalah XY. Kita tak tahu koordinat dia. So, sini XY kita tak tahu. Okey. So, kita ada A, M, C. Okey. Soalan B Soalan B, kita ada koordinat A. A tadi 1 dan 3. Okey. M adalah middle point, titik tengah. Titik tengah adalah 5/2. Kemudian 4. Okey. C adalah XY, kita tak tahu. Okey. So dekat sini, untuk middle point, okey, kita kena faham bahawa kalau middle point, nisbah dia adalah 1 dengan 1. Sama, nisbah dia sama. Jadi di sini, pembahagi tembering adalah 5. Sorry, M. M adalah pembahagi tembering. So, M kena duduk depan. So, M 5/2 dengan 4. Okey. So, macam tadilah konsep dia. Okey. Kena buat perbandingan. So, sama dengan, okey, 1 tambah X bahagi 2. Okey, yang ni terus je. 1 tambah X bahagi 2. Sebab dia nisbah dia 1 dengan 1. Okey. Kemudian, Y pula 3 tambah Y bahagi 2. Okey. So, dari sini kita bandingkan jawapan. So, ini bandingkan je terus. Bandingkan, kita ada X dan Y. Okey. So, kita ada 5/2 sama dengan 1 tambah X/2. 2 boleh potong. So, 5 sama dengan 1 tambah X. Ataupun 5 tolak 1 sama dengan X. So, X sama dengan 4. Okey, 1 pindah jadi tolak. Okey, 1 pindah jadi tolak. So, 5 tolak 1 dapat 4. So, X ialah 4. Okey, Y kita ada 4. 3 tambah Y/2. Okey, pindah 2 jadi darab. 8 sama dengan 3 tambah Y. So, Y adalah 8 tolak 3. So, Y ialah 5. Jadi, dari sini, okey, koordinat C adalah 4 dan 5. Okey. So, C adalah 4 dan 5. D adalah 6 dan 0. Yang tadi tu. Okey, cari persamaan dia. Buatlah garis lurus. Kecerunan MCD. MCD adalah Y2 tolak Y1. So, 0 tolak 5. X2 tolak X1. 6 tolak 4. So, dapat negatif 5/2. Negatif 5/2. Okey, sebab 0 tolak 5 negatif 5. 6 tolak 4 dapat 2. So, yang ni tak boleh kecilkan. Biarkan M adalah negatif 5/2. Okey. Ah, cari nilai C. So, 0. Kita pakai koordinat D. Okey, pakai koordinat D. So, 0 sama dengan negatif 5/2. X. X dia 6.
tambah C. So, C dia adalah, okay, kita kira. Negatif 5/6, 5/2 darab 6. Kita dapat negatif 15. Sekejap. Kosong sama dengan negatif 15 tambah C. Maka C ialah 15 positif. Sebab negatif 15 pindah jadi positif. Maka persamaan CD. So, CD adalah Y sama dengan negatif 5/2 X tambah 15. Okay. So, ini adalah soalan B punya jawapan. Okay. Soalan last C. Okay. Okay, ini saya padam sebab dah serabut. So, saya padam gambar ni. Okay. Okay, soalan C, jika jalan yang menghubungkan rumah Ali dan A dan C ke pasar raya P, okay, maksudnya P tu dipanjangkan. Okay, P dipanjangkan. Katakan awak punya garis tadi, A pergi dekat C, dipanjangkan lagi ke P. Okay, katakan ini adalah P. Okay, nisbah dia dibagi kita ACCP. Nisbah dia adalah ACCP. Bermaksud AC nisbah dia 1, CP nisbah dia 3. Okey, bacaan dia ACCP. Dengan keadaan P tu kita tak tahu, kita letak XY. Lepas tu C tu nilai dia tadi kita dapat jawapan koordinat C tadi adalah 4 dan 5. Okey. So sini C adalah 4, 5. Okey. C adalah pembahagi tembereng. Okey. So kita cari koordinat P dulu. Cari koordinat P menggunakan formula yang sama. Okey, formula yang sama, C adalah pembagi tembereng. So A adalah 1, 3. C adalah jawapan tadi 4, 5. P adalah pembagi tembereng XY. Sama je formula dia. Tapi kat sini dia bagi nisbah. Nisbah dia bagi berapa tadi? 1/3. So awak akan dapat 1/3 lah. So ingat tau. M, N. Ni M, ni N. Okay. So kat sini, gunakan formula yang sama. C berada pembagi tembereng sebab C kat tengah-tengah. Jadi C duduk depan. C dalam kurungan 4, 5. Okey, sama dengan carilah AP tu. So uh, N dulu, nilai dia 3 darab X1. X1 dia 1. Okey, ni X1, Y1. Ni X2, Y2. Okey. So X1 tambah dengan M. M dia 1, X2 dia adalah X. Okey. Per 1 tambah 3. M tambah N. So 1 tambah 3. Okey. Yang seterusnya sama juga. Tukar dalam dia sahaja. Okey. So dalam dia kita ada 3 dengan Y.
Okey, dan awak dapat jawapan X tambah 3 per 4 dan Y tambah 9 per 4. Okey, 3 darab 1, 3. 3 darab 3 dapat 9. So, yang ni jawapan dia. Okey, lepas tu bandingkan lah. Macam tadi, bandingkan. Dia yang panjang So, X, Y. So, kita ada 4 sama dengan X tambah 3 per 4. Okey. 4 pindah jadi darab. So, jadi 16. 4 darab 4 dapat 16. 16 sama dengan X tambah 3. 3 pindah jadi tolak. So, X adalah 13. Okey. X adalah 13. Okey. Y dia 5 sama dengan Y tambah 9 per 4. Okey. 4 darab 5, 20. Sama dengan Y tambah 9. 20 tolak 9 dapat 11. So, Y sama dengan 11. Okey. Maka koordinat P adalah 13 dan 11. Ha. Soalan yang sama tapi dia minta jarak. So, cari jarak pula. Oh, dia sambung lagi jarak. R, panjangkan sikit. Ha. R daripada jarak uh, rumah Ali ke P. Okey. Rumah Ali itu A lah. So, jarak A ke P. So, yang ini X2, Y2. So, awak buat X dia 13. Okey. X1 dia 4. Okey, 4. Okey, kuasa 2 tambah Y2 dia 11. Y1 dia 5. Tolak kuasa 2. So, dapat R dia dalam 13 tolak 4. Oh, dapat 9. 9 kuasa 2. Sekejap. Buat dalam kurungan lah. 13 tolak 4. Kuasa 2 tambah 11 tolak 5. Kuasa 2. So, dapat 117 dalam tu. So, dalam ni awak dapat 117. Punca kuasa 117. Awak dapat dalam 10.817. 10.817. So, 10.817. Okey. Dia nak dalam unit. Satu unit mewakili 1 kilometer. So, dia nak dalam kilometer. So, ni 10.817 kilometer. Sekejap. Sekejap. Saya salah masuk ke? Saya salah masuk lah. Ni bukan 4 5 Ni 1 dan 3. Silap, silap. A dia adalah 1. Sorry, sorry, sorry. A dia 1. Y dia 3. Sepatutnya sini. So, jawapan dia tadi 12 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. Ya, awak dapat punca kuasa 208. 208. So, punca kuasa 208. Awak dapat 14.422. 14.422. 14.422. Okey. Dalam kilometer.
Itu je sampai soalan 9. Okay. So geometri koordinat ni dia berkenaan dengan ini je lah. Okay, luas, lokus, jarak, lepas tu um, perbandingan, sistem persamaan, titik persilangan, dia memang banyak. Okay, dia memang sangat banyak. Sebab tajuk ni ada 4 subtopik. Jadi memang banyak. Tapi kalau banyak-banyak macam ni, kena faham basic je lah. Okay. Inilah basic-basic dia. Dan selebihnya tu bergantung pada diri sendirilah. Sebab soalan biasa kadang-kadang dia bagi susah. Okay, kita tak boleh jangka. Okay. Jadi saya stop dulu. Uh, Settle lah untuk geometri koordinat. So next class pukul 3 petang. Tajuk seterusnya vektor. Jadi kalau vektor tak sempat print, nanti tolong print. Kita akan belajar vektor pula. Okay. Jadi saya rasa tu je untuk tengah hari ni. Kita akan jumpa lagi petang ni. So kita tangguhkan dulu kelas dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey, itu saja. Ah, Sekian, terima kasih. Jumpa petang nanti. Hmm. Hmm. Okey. Sama.